Jawabnya, soalan yang pertama, pendapatan sebagai penyanyi selain daripada penyanyi nasyid. Contohnya pergi buat haji, hukum dia. Dia kata hukum hasil penyanyi, hasil kerja menyanyi ni selain daripada nyanyi nasyid, guana kat hukum dia. Dia apa nyanyi nasyid boleh? Nyanyi nasyid ni dia ada yang haram, dia ada yang boleh. Nyanyi hak dak nasyid, nyanyi biasa, ada hak haram, ada hak dak haram. Jadi nyanyian ni tidak haram semata. Dan nasyid bukan kata halal belaka. Kalau kata yang melagukan, yang menyanyikan nasyid itu orang laki-laki, maka halal lah, haruslah nasyid seperti itu. Kerana kata-kata nasyid ini biasa seni kata tidaklah kepada maksiat. Tapi kalau yang menyanyikan nasyid itu perempuan, didengarkan pula oleh bukan mahram, dengan dialunkan suara, sedangkan Allah sebut dalam Quran, fala tahdha'na bil qauli, jangan kamu hai kaum wanita muslimat melembutkan suara kamu untuk didengar kepada laki-laki yang bukan mahram. Maka kalau nasyid sekalipun haram kalau orang puan. Dia faham bab nasyid dulu. Lepas tu hasil pendapatan sebagai penyanyi. Tengok dulu, tengok nyanyian dulu. Kalau nyanyian tu haram, haram lah hasil. Kalau nyanyiannya makruh, makruh lah hasil. Kalau nyanyiannya harus, haruslah hasilnya. Nyanyian yang haram seperti penyanyi perempuan buat recordingnya, orang lelaki yang datang tukar dengar, dia adunkan suara, boleh dengar sama suara dia. Tu tak masuk buat persembahan. Kita hanya dengar suaranya melalui kaset, CD, MP3 dan sebagainya. Hukumnya haram. Batu orang perempuan melaungkan azan, haram. Nampak? Bang haram orang perempuan. Qomat boleh. Pasal qomat bukan kuat, perlahan. Bila bang haram, maka nyanyi tak haram pula. Bengong lah ustaz ni. Kalau ustaz kata tak haram. Bang haram tu. Padahal bang kalimatut thayyibah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Bukan nyanyian. Bila hak kata baik pun haram, kerana suara dia fitnah, maka menyanyi pun lebih daripada haram. Min babil aula, daripada bab yang terlebih utama pada haramnya. Boleh. Jadi kalau orang lelaki nyanyi, ada kala lagunya haram, seperti kata-kata yang memuji bentuk tubuh seorang perempuan, yang menyebabkan jadi syahwat, nafsu dan sebagainya, haram. Kata-kata lucu haram, kata-kata syirik haram. Ada kalanya lagunya makruh, seperti kata-katanya kata-kata cinta biasa saja. Aku cinta padamu, duk main gitu. Orang lelaki nyanyi makruh. Sebab apa makruh? Sebab suara dia tidak fitnah. Tapi kalau orang hak mari dengar dia siapa dak semayang, hak tu bukan bab dia, tu bab hari dia. Sama masuk tu. Diri nyanyi tu dulu. Ada kalanya harus. Harus. Orang lelaki nyanyi seperti suara lagu-lagu perang. Lagu-lagu semangat, lagu-lagu jamaah untuk semangatkan orang dengar. Bukan nasyid. Bersatu kita bersatu. Tu semangat tu. Rasa nak pakau selalu pula cing. Jadi semangat. Tu tengok hukum haram, pendapatan haram. Hukum haram, pendapatan haram. Bukan kata nyanyi itu haram semua, bukan kata menyanyi itu harus semua, bukan kata nasyid itu halal sama. Kalau puan nasyid, puan yang boleh dengar, tak ada masalah. Bab nyanyi ni rasa orang depan dia fitnah. Melainkan kata setengah ulama, perempuan yang suaranya tiada lagi sampai kepada had mustahar, diingini oleh syahwat laki-laki yang mendengar. Seperti penyanyi perempuan tu umur dia dalam 160. Tangan rekod wak kali nyanyi. Tak ada fitnah. Orang dengar pun lugar balik. Tu lain lah.